Ada yang kata bahawa jika seorang wanita tak sempat ganti puasa pada tahun ini, dia perlu ganti dengan double pada tahun depan. Benarkah perkataan sedemikian? Tidak benar. Ya, tidak ada dalil yang sahih yang bukan wanita saja, secara umum. Siapa yang tak qada tahun ni, kalau dah masuk Ramadan berikutnya, kau kena double. Ya, tidak ada dalil yang menyokong pandangan tersebut. Ya, bahkan zahirnya, kalau dia kena ganti satu, dia kena ganti satu. Bagaimana dengan fidyah? Adakah kalau dah lewat masuk Ramadan berikutnya, maka dia kena ganti dengan fidyah? Pun kita kata tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan sedemikian. Sekalipun kita kata tak dinafikan bahawa kalau dalam bab ganti puasa Ramadan, eloknya dilambat-lambatkan atau di awal disegerakan? Kita kata disegerakan. Adakah wajib? Adakah wajib? Kita kata tidak. Ada keluasan, betul. Nak kata wajib, dia ada, itu hukum kan? Bagaimana kalau sampai dia ada kesukaran kerana sebab-sebab, ya, dan sebagainya. Sampai masuk bulan Ramadan berikutnya dan masih ada puasa ganti yang tak selesai lagi. Adakah dia berdosa? Kita kata nak mengatakan dia berdosa tak semestinya. Ya, kerana memang untuk nak ganti puasa ini dia ada keluasan. Tak semestinya di bulan Syawal, tak semestinya di bulan Dzulqa'dah, ada keluasan. Maka akhirnya kita kata tak dinafikan bahawa mungkin ada kecuaian, ya, yang mungkin dia akan dipersalahkan atas itu, ya. Tetapi andainya sampai masuk ke bulan Ramadan berikutnya dan dia hanya dapat menggantikan pada tahun beberapa tahun berikutnya dan sebagainya, kita kata tidak ada masalah dan memadai dengan diganti dengan apa yang terlepas sahaja. Tidak ada sebarang denda tambahan ataupun fidyah yang perlu dibayar. Kerana tidak ada dalil yang menyatakan sedemikian.